Assalamualaikum. Dan hai semua. Tahu tak, menulis huruf hijaiyah ni sebenarnya sangat mudah dan seronok kalau kita tahu caranya. Hari ini, jom kita belajar cara yang betul untuk menulis huruf yang seterusnya, iaitu huruf nun. Dah sedia semua? Jom kita mula. Caranya, mula-mula kita letak pen di atas garisan sedikit, tarik melengkung ke bawah menembusi garisan untuk buat satu mangkuk bulat yang agak dalam dan naikkan semula ke atas garisan akhir sekali. Jangan lupa letakkan satu titik tepat di tengah-tengah mangkuknya. Nampak tak? Dah siap satu huruf nun yang ada satu titik di dalam mangkuk. Jom, kita cuba sekali lagi untuk bagi lagi mantap. Ingat ya kawan-kawan, kita mula dari atas, pusing buat mangkuk melengkung ke bawah garisan, naik balik dan letak satu titik di tengahnya. Tarik perlahan-lahan dan siap. Mudah sangat kan huruf nun ni? Jadi, jangan lupa ambil kertas dan pensel untuk praktis banyak-banyak di rumah tau. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel Pai TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai semua, sokong channel kami dengan tekan butang like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.